Balong dah siap ke? Belum. Ivan kat mana tu? Dia live dekat live dia. Guys, Ivan baru keluar store. Korang ingat apa? Ivan tak sempat buat apa pun. Ivan keluar store. Guys cakap, Dek, adik keluar store, pergi jual. Tak terhandle Ivan. Ada KPI? Ada KPI? Kau tak ada KPI? Kau sumbat balik dalam store. Kau tak dapat KPI, kau tidur dalam store, kau tidur lah dengan acang kau. Korang request, korang nak macam tu tau. Dia orang satu-satu sambil menjual tau. Dia warning tau. Kata adik kau tak dapat KPI, adik tidur balik dalam store, tidurlah kau dengan acang. Ivan dah penat dah, pandang kanan acang, pandang kiri Hil. Tak ada orang lain ke? Cepat korang nak request colour apa? Okay guys, kau nak colour apa? Yes. Ini favourite Ivan lah. Korang tahu kan kenapa ni favourite Ivan? Dan ini pun favourite Ivan. So bila kita combinekan ni, dia menjadi satu colour kombinasi yang saya pun jual juga. Saya je pemegang Ivan kat sebelah. Dia jadi sangat cantik. Alright, okay. Sangat cantik. Okay. Ivan, dia dah kecam manis. Kenapa? Tengok tu dia cakap apa. Ivan dah jual dah macam jual sorang-sorang. Anis kat sebelah buat apa? Okay Anis. Tak ada. Silakan. Tak ada lah. Cuba try. Sorry. Okay, Mai. Sorry. Ivan rasa mak kau. Malah ni Ivan dia aktif gila. Sorry. Ivan dah tak ada ke belakang. Sebab saya tak boleh tepuk-tepuk. Itulah. Sorry. So saya tak boleh tepuk-tepuk anak orang. Mana tepuk-tepuk. Jadi maafkan saya lah. Saya ni naik shift sikit sebab saya dah lama tak dapat buat live. Okay. Beg nombor 9. Hangerkan dia. Betul lah. Kalau awak nakal, saya hangerkan awak. Janganlah Nis. Bagilah Ivan kelonggaran. Tak boleh. Saya Kak Ya dia WhatsApp saya dah. Kat rumah dalam store. Kalau live ada Kak Ya kena tepuk. Tak boleh. Hari tu berbual apa dengan Hil? Banyak benda yang telah kami berbincang lah. Banyak rencana dia. Nantikan. Bukan kan? Ya, sama-sama. Guys, kau nak tahu tak pasal tu? Tak apa, jual dulu. Siapa yang tanya? Euphoria. Mana Kak Long? Kak Long tak ada. Kak Long kerja. Kak Long ada shoot dekat Perak. So Kak Long kata, Dek, adik pergi live, tolong jual, tolong Garisha Kak, set KPI. Jadi Ivan kena achieve KPI dulu, baru Ivan boleh berungkai lah.